Alright, jom kita unbox ROG Xbox Ally. Tengok dia tulis ROG Xbox Ally, dan dekat sini ada logo ROG dan Xbox. 1, 2, 3, boom. Wow. So ni dia punya gaming handheld, warna putih. Belakang dia macam ni. Lepas tu depan, dia punya screen agak besar juga weh. Lepas tu ada butang special, butang Xbox dekat sini. Lepas tu dekat dalam ni ada manual, simple je. Lepas tu kita ada dia punya power adapter, ada logo ROG. Lepas tu kat sini pula dia punya wayar 3 pin. So itu saja. Tengok dah tak ada apa-apa dah dalam kotak dia ni. So jom kita try on. Cuba tengok, ada logo dia kat sini. Lepas tu ada lampu warna hijau dan warna biru. Lepas tu dia punya handle ni agak sedap dipegang tau, sebab dia macam style controller Xbox. Alright, dia dah on dah. Cuba tengok, macam setup PC weh, sebab dalam ni ada Windows 11. Alright, kita dah habis setup dah. Cuba tengok dia punya layout, memang betul-betul nampak macam PC weh. So sekarang aku nak cuba dulu main game dekat ROG Ally ni. Nanti kita review.